Deco Raya DIY. Simple, nice, dan yang paling penting, macam mana Pak Man selalu tekankan, murah, modal tak tinggi dan nampak eksklusif dan cantik. Jom, macam mana kita buat? Jom, ayo kita tengok. Kita boleh buat tulisan ataupun tekapan ini untuk apa-apa jenis event pun. Kita boleh jadikan dia sebagai contoh, ataupun kita boleh jadikan dia sebagai backdrop yang menarik. Okay? Apa yang perlu kita buat adalah kita cari kain putih, kita bentangkan dan kita cari gambar yang bersesuaian. Macam bawah ni Pak Man nak gunakan untuk raya. So Pak Man cari tulisan Selamat Hari Raya yang bersesuaian dengan tema yang kami nak buat ni. And then so Pak Man tulis, dah jadi lah. Jadi Pak Man try nak cari satu ketupat lah, ketupat tapi dalam tulis Salam Aidilfitri. So Pak Man cari, Pak Man dapat. So kita gabungkan pensel, ikat guna getah, kita tulis dulu, kemudian kita lakar, barulah kita conteng dan kita warnakan di dalamnya guna marker pen. Step dia macam ni lah sampailah habis. Design tulisan tangan ni sebenarnya tak perlu takut pun untuk kita buat silap. Kita boleh guna dua cara. Yang reti nak lukis direct terus, macam mana Pak Man buat ni, boleh terus lukis. Akan tetapi yang mana yang tak boleh lukis, boleh print dekat kertas A4 ataupun kertas A3, letak di bawah kain putih, kemudian lukis kan, ikut sebiji-sebiji. Memang akan dapat hasil yang TikTok. Sekarang dah mudah. Kadang-kadang ada kawan Pak Man yang buat servis menyediakan kain rentang hitam putih ni. Dia ambil satu kain ni, nilai dia RM50. Untung Pak Man pun mau, tapi ni Pak Man buat sendiri untuk office. Semua orang boleh buat. Tapi yang paling penting dalam nak lukis ni, kenalah sabar, tak boleh gopoh, kenalah tenang, sabar, dan kita kena tahu macam mana kita nak lukis guna marker. Kita nak hitamkan dia tu pun perlukan kesabaran lah. Okay? Sebab dalam nak hitamkan dia tu, kalau silap tak boleh padam. Itu kelemahan dia. Silap tak boleh padam, dia akan lekat terus. Dan kita kena pastikan kain yang kita gunakan tu tak basah. Kalau basah, marker kita ni dia guna dakwat tau. So dia akan kembang. Bila dia kembang tu, tak guna sesen pun, kita kena buat baru, ataupun kita kena cover. Ini once broken consider sold. Maksudnya sekali buat salah, tak buang. Kalau boleh alter, boleh alter. Kalau tak boleh alter, kena terima lah kecacatan dia tu. Kadang-kadang herot, kadang-kadang tak sama. Benda tu sangat terkesan lah kalau kita silap buat. So kita tulis dan siapkan bagi habis dia punya tulisan khat dan gambar-gambar yang kita nak lukis, kita hitamkan. So bila dah habis ni, kita akan minta tim kita untuk gantung. Kita ada tim gantung dan kita ada tim hias supaya dia nampak cantik dan menarik. Ini baru separuh dan ini yang telah siap. Bila dah siap, bila kita dah tarik nanti bagi habis, barulah kita akan gantung. Ni tim gantung Pak Man. Bila dah siap, akan jadi satu hasil yang eksklusif. Warna seakan-akan kita print di atas banner yang berharga RM50 dan ke atas. Okay, kalau siapa yang ada duit lebih nak print atas banner pun boleh teruskan. Tapi kalau nak congkil bakat dan seni yang terpendam, boleh tulis macam Pak Man tulis ni. Alright. So nak buat untuk any event,
jenis apa-apa event semua boleh buat, semua boleh pakai. Jadi design kita ambil dalam Google sahaja. Kalau kita tengok gambar-gambar yang telah dikirimkan, nampak menarik kan? So boleh buat dekat rumah. Apa lagi yang baik datang daripada Allah, sharekan dan jangan lupa like, subscribe dan follow Salman Salmanaj. Okay, bye.